Aku tahu video ini mungkin akan buat sebahagian ya team member RXZ begitulah sebab apa yang kita tengok, apa yang news bagi tunjuk, tapi dengan kemeriahan yang luar biasa ni, akhirnya MB Terengganu ni sebenarnya berjayalah untuk tarikan pergi Terengganu. Maksudnya setiap event besar akan berlaku di Terengganu begitu, seperti event pemotoran, motorbike, big bike ataupun RXZ bike gitu. Sampaikan 20,000 lebih pengunjung, 20,000, berpuluh ribu lah, berpuluh ribu, beratus-ratus RXZ sampai ke tempat lokasi ini untuk berkumpul sekali pada 1 Ogos 2026. Ini dinamakan sebagai RXZ Members 8.0. Tapi benda ni ada suka dan duka dia, dan duka dia lebih banyak ditayangkan di algoritmakan di social media. Mi Box S. Kalau TV korang biasa-biasa pun, benda ni boleh tukar jadi Smart TV terus. Boleh tengok YouTube, Netflix, Disney Plus, Prime Video, movie, drama, kartun anak, dan paling penting boleh tengok bola juga bosku. Kualiti dia bukan biasa-biasa. Support 4K, Dolby Vision dan Dolby Atmos. Jadi gambar nampak lebih cun, sound pun lebih padu kalau speaker korang support. Interface dia senang pakai. Ada Google TV, Chromecast dan remote voice control. Untuk aku, ini antara device paling berbaloi kalau korang nak upgrade TV lama tanpa perlu beli TV baru. Nak tengok harga? Link aku letak dekat di sini. Setakat pagi 3 Ogos 2026, 6 peserta dilaporkan maut dalam kemalangan berasingan ketika dalam perjalanan pergi ataupun pulang daripada acara tersebut. Ini angka yang kita boleh macam pandang lalu begitu sajalah. Betul lah orang kata macam ajal dan ketentuan Tuhan kita tidak boleh lawan lah. Kun fayakun lah. Bila Allah menetapkan sesuatu maka terjadilah. Yes, kita tahu ayat tu tidak boleh dijadikan alasan untuk kita mengabaikan ikhtiar. Kalau bahaya itu boleh dijangka, mencegah tetap menjadi tanggungjawab kita juga. Untuk berlaku adil, RXZ Members bukan acara yang semuanya buruk. Edisi 8.0 mencatat lebih 200,000 peserta dengan pengunjung guys. Itu katanya lah. Ia menjadi edisi terbesar sejak program ini diperkenalkan pada tahun 2017. Maaf ya, bukan 20,000 tapi 200,000. Maksudnya datang dari seluruh negara masuk pergi untuk event khas ini. Jadinya lebih kepada inilah, berkongsi minat, berjumpa kawan-kawan, melihat moto klasik dan membeli produk daripada peniaga tempatan dan juga boost untuk ekonomi itu sendiri guys. Begitu. Tapi itulah, kena fahamlah juga kalau pergi RXZ member ni tolonglah jangan bawa anak guys. Jangan bawa anak baby ke apa semua tu, sebab kesian dorang makan asap dan sebagainya tu. Kesian boy. Apa-apa pun kalau yalah, faham lah macam mana dia punya bising tu. Tu ada bawa anak sekali guys. Aduh, tolonglah guys. Perlu faham lah. Jadi apa-apa pun benda ni untuk boost ekonomi juga. Hotel, homestay, restoran, bengkel dan kedai motosikal memang mendapat manfaat yang banyak lah. Untuk edisi tahun lalu, limpahan ekonomi kepada Terengganu pernah dianggarkan boleh mencecah 50 juta berdasarkan jumlah dan anggaran perbelanjaan peserta. Itu anggaran, bukan angka audit lah. Tapi kesannya kepada peniaga memang tidak boleh dinafikan lah. Dan juga penganjur juga sudah melancarkan kempen sifar kemalangan maut. Peserta diminta tidak berlumba, tidak menguji kelajuan dan tidak menjadikan lebuh raya sebagai litar. Jadi usaha itu memang ada. Masalah dia, kempen atas poster tidak mencukupi apabila keadaan di atas jalan masih sukar dikawal. Kadang-kadang bukan atas kawalan kita sendirilah. Tiba-tiba ada kereta mencilok apa semua tu, kita tidak perasan pun kan. Sudah kita memang bawa di tahap yang laju dan motor ini sukar untuk dikawal pada kelajuan tersebut. Jadi mengakibatkan benda yang tidak ingin berlaku. Acara di dalam litar mungkin boleh dikawal lah, tapi perjalanan ratusan ribu peserta dari seluruh negara menuju ke satu lokasi dalam tempo yang hampir sama ialah cabaran yang sebenarnya. Dan apa yang berlaku, sekali lagi, ada yang pernah di Terengganu sebelum ni, mana motor dia sebab langgar lampu merah, lepas tu terlanggar seorang makcik yang sedang mengandung dan juga ada anak.
sampaikan anak tu burn guys. Dan peserta itu pun lari guys. Tapi adalah member-member yang lain yang tolong makcik tu dan juga anak tersebut. Tapi masalahnya sampai mengakibatkan burn guys. Sebab dia bawa tong yang ada isi minyak tu yang menyebabkan terbakar. Yang terbakar bukan dia. Itu yang kita itu yang kita rasa sedih lah bila kejadian tersebut berlaku guys. Jadinya bila terlalu banyak motosikal bergerak serentak, jalan raya biasa mula terasa macam sebahagian daripada acara guys. Ada yang bergerak secara berkumpulan terlalu rapat, ada yang mengejar rombongan di hadapan, ada yang sudah menunggang berjam-jam tetapi masih memaksa diri meneruskan perjalanan, dan ada motosikal rosak dan berhenti di lorong kecemasan. Satu kes mungkin benar-benar kemalangan yang tidak dapat dijangka lah. Puncanya juga berbeza dan masih perlu ditentukan melalui siasatan polis. Tapi kalau kemalangan maut terus berulang ketika acara yang sama, kita tidak boleh lagi menganggap semuanya sebagai kebetulan. Sebabnya pada tahun 2024, 3 kematian dilaporkan melibatkan peserta RXZ Members 6.0. Pada 2025 pula, kemalangan maut turut dilaporkan ketika perjalanan pergi dan pulang daripada edisi 7.0. Dan tahun ni 6 peserta dilaporkan maut guys. Ini sudah menjadi pola yang perlu ditangani, bukan untuk menghina komuniti RXZ. Sebab kita tahulah komuniti ini terdiri daripada pelbagai pekerjaan, pelbagai aspek. Ada doktor lah, ada artis dan sebagainya. Semuanya random guys, random orang. Termasuk juga ada yang membawa kereta sekali, kenderaan lain-lain untuk mungkin membawa barang-barang dan sebagainya. Satu lagi, ini untuk mengelakkan keluarga lain menerima berita yang sama pada tahun depan. Yang aku tidak faham lah kan, setiap kali orang beri teguran mesti ada yang terus bertahan lah. Kita tahu lah kan, macam kereta pun kemalangan, acara lain pun ada kemalangan. Bukan semua geng RXZ macam tu. Ya, semua ayat tu boleh jadi betul lah. Memang bukan semua peserta menunggang secara berbahaya, tapi jawapan itu tidak menyelesaikan masalah yang sedang dibincangkan. Bila ada teguran tentang keselamatan, jawapannya bukan mencari kesalahan kumpulan lain. Jawapannya ialah tengok semula apa yang boleh diperbaiki dalam komuniti sendiri. Dan JBJ sendiri mengambil maklum rungutan orang ramai tentang kesesakan dan tindakan segelintir peserta yang mendukung secara melulu sehingga mengancam pengguna jalan raya lain. Tentang bunyi bising pula, kita kena bezakan rungutan media sosial dengan fakta yang dapat disahkan. Tidak semua rakyat Terengganu membenci acara ini. Ramai juga yang menyambut peserta dengan baik dan mendapat manfaat daripada kehadiran mereka. Cuma polis sendiri pernah mengingatkan peserta supaya tidak membuat bising di tempat awam ataupun menjaga tingkah laku lah, katanya begitulah. Jadinya pandangan aku sendiri, acara ini tidak semestinya terus dihentikan, tapi formatnya memang perlu dirombak lah. Pertama, jumlah dan masa pergerakan mengikut zon ataupun negeri supaya kawalan trafik tu dapat dikawal dan dapat jaga safety tu betul-betul lah. Ataupun sebenarnya RXZ member ni, mereka perlu pergi ke kursus dulu lah. Contohlah kursus keselamatan, kursus atas jalan raya, kursus medik dan sebagainya, supaya perjalanan itu mereka sudah ready guys, ready. Awareness tu ada untuk menjaga team member masing-masing ataupun bergerak secara zoning. Contoh macam 100 RXZ bergerak dalam satu masa, 100 lagi gerak satu masa, begitulah. Jadinya benda tu dapat dikontrol supaya tidak ada apa-apa berlaku perkara yang tidak diingini. Lagi-lagi macam, yalah, kalau kereta pun di sana juga ada banyak kereta. Bukan senang untuk kontrol benda tu. Lagi-lagi atas jalan guys. Kalau sudah 200,000 sekali masuk di kawasan tu, memanglah ada berita yang kita tidak ingini bakal berlaku. Begitulah guys. Tapi apa-apa pun, tiada masalah langsung untuk teruskan 9.0, tetapi berikan mereka ni khusus khas. Buatlah secara kursus tu berbayar. RXZ boleh bayar kan, berpuluh-ribu. Nah kan kursus pergi tidak boleh bayar. Contoh aku bagi contoh lah kan. Jadi bila ada that kind of kursus, awareness ke apa tentang safety issue, cara konvoi yang betul, lepas tu lagi tentang medik,
sentiasa ada medik setiap seorang satu, apa pakaian yang sepatutnya digunakan, kasut, jeans ataupun setiap member perlu ada awareness macam itulah. Supaya semua yang pergi tu semua tu ada basic kepenggunaan, basic jalan raya, basic permotoran yang sebenar, basic konvoi yang sebenar. Begitu barulah selamat, insya-Allah. Itu sajalah yang aku doakan. Boleh diteruskan, tidak masalah, tetapi ya seperti yang kita tunjukkan tu, seperti yang kita bagi tahu, ya semua pun tahu kan benda ni. Dan aku ni siapa untuk komen, dan aku hanya dapat cakap begini sajalah. Jadinya itu saja daripada aku. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next